7 tabiat pagi pakar saraf untuk elak strok. Yang ke, 7 paling mengejutkan. Tahukah anda? Sehingga tahun 2024, strok atau angin ahmar kekal sebagai salah satu punca utama kematian dan hilang upaya kelumpuhan di Malaysia. Tetapi fakta yang mengejutkan ialah kebanyakan kes strok ini sebenarnya boleh dicegah sepenuhnya melalui amalan mudah yang akan saya kongsikan hari ini. Mari kita lihat satu perkara yang menarik. Pakar neurologi pakar saraf iaitu doktor-doktor yang paling arif tentang strok dan merawatnya setiap hari didapati amat jarang sekali mengalami strok. Adakah ini hanya satu kebetulan? Saya rasa tidak. Mereka mempunyai rahsia mereka sendiri. Tabiat harian yang kecil tetapi amat berkesan untuk melindungi otak mereka. Dalam video hari ini, saya akan kongsikan 7 tabiat pagi yang penting yang hanya mengambil masa beberapa minit sahaja untuk diamalkan. Saya Dr. Azman bin Idris, pakar kardiologi jantung. Saya akan terangkan dengan terperinci bagaimana tabiat-tabiat ini melindungi otak anda dan mengapa ia sangat berkesan. Tonton sehingga habis. Tabiat yang terakhir yang ketujuh adalah rahsia teras perlindungan otak yang diamalkan oleh ramai pakar saraf tetapi jarang sekali didedahkan kepada umum. Sebelum kita bermula, jika anda juga ingin melindungi kesihatan otak anda, sila tekan butang sukat like langgan, subscribe saluran ini dan aktifkan loceng notifikasi. Paling penting, kongsikan video ini dengan keluarga dan rakan-rakan yang anda sayangi. Strok membawa padah yang amat dahsyat, tetapi pencegahannya lebih mudah daripada yang kita sangka. Ia boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Tolong hantarkan video ini kepada semua orang dalam grup WhatsApp keluarga atau rakan-rakan anda. Tinggalkan juga komen pengalaman anda. Pernahkah anda mengalami stroke? Atau adakah anda mengenali sesiapa yang pernah mengalaminya? Sila kongsikan juga dari negeri mana anda menonton video ini. Baiklah, mari kita mulakan. Kisah Encik Hassan, satu penyesalan. Sebelum kita mengupas tabiat-tabiat tersebut, izinkan saya berkongsi satu kisah. Encik Hassan bin Ahmad, seorang pesara guru besar sekolah menengah, menjalani kehidupan persaraan yang tenang. Beliau tidak pernah terlepas pemeriksaan kesihatan tahunan dan dari luaran beliau nampak lebih sihat daripada kebanyakan orang. Pada suatu tengah hari Ahad, ketika sedang menikmati makan tengah hari dan bergelak ketawa bersama ahli keluarganya, Encik Hassan tiba-tiba rebah dari kerusinya. Beliau tidak dapat bercakap dengan jelas dan bahagian kanan mukanya mula jatuh. Beliau diserang strok yang teruk. Keluarganya bergegas membawanya ke hospital, tetapi hospital daerah yang mereka tuju tidak mempunyai kelengkapan untuk respons pantas rapid response. Rawatan terlewat dan kerosakan pada otaknya merebak. Akibatnya, Encik Hassan kehilangan sebahagian besar keupayaannya untuk bertutur dan kehidupannya yang berdikari dua perkara yang paling beliau hargai. Apa yang paling menyedihkan ialah kata-kata yang disampaikan oleh pakar neurologi yang merawatnya kepada isteri beliau. Puan, sekiranya Encik Hassan mengamalkan 7 tabiat mudah yang mengambil masa hanya beberapa minit setiap pagi, situasi ini kemungkinan besar boleh dielakkan. Bayangkan betapa beratnya kata-kata itu untuk didengar. Tiada siapa yang patut melalui penyesalan dan penderitaan sebegini. Sekarang saya akan kongsikan langkah-langkah yang boleh anda amalkan serta merta. Tabiat yang paling mengejutkan akan saya simpan di akhir sekali, jadi pastikan anda tonton sehingga habis. Tabiat 7. Hidrasi sejurus bangun tidur segelas air. Kosong sebaik selik mata menyelamatkan otak. Sepanjang malam kita tidur, badan kita kehilangan air secara senyap. Melalui pernafasan dan peluh cecair badan berkurangan. Menjelang pagi, tanpa kita sedari badan kita berada dalam keadaan nyaris dehidrasi. Jangan tunggu sehingga anda rasa dahaga. Rasa dahaga sebenarnya adalah isyarat terakhir badan meminta pertolongan. Darah pada waktu pagi adalah lebih pekat dan mengalir lebih perlahan. Jantung terpaksa bekerja lebih keras untuk mengepam darah yang pekat ini.
Akibatnya risiko pembentukan darah beku blood clot mikro yang boleh menyebabkan stroke turut meningkat. Waktu awal pagi adalah waktu salur darah otak paling sensitif. Status hidrasi anda pada waktu ini amat kritikal. Langkah pertama untuk mengelak risiko ini amat mudah. Amalkan minum segelas air kosong sejurus anda bangun tidur. Lakukan ini sebelum anda mencapai telefon bimbit atau membancuh kopi O atau teh tarik anda. Sediakan segelas air di tepi katil anda sebelum tidur. Kajian perubatan terutamanya dari Jurnal Kardiovaskular telah mengesahkan bahawa minum air semasa perut kosong membantu menstabilkan tekanan darah, mengurangkan kelikatan darah dan melancarkan peredaran. Ini adalah permulaan yang mengubah kesihatan anda. Tabiat 6. Regangan bangun tidur yang lembut. Ambil 2 minit untuk panaskan badan yang tidur. Semasa kita berbaring kaku sepanjang malam, badan kita menjadi keras. Sendi menjadi kaku dan otot yang berehat masih belum bersedia untuk memulakan hari. Jika kita terus bangun secara mengejut sistem peredaran darah, kita akan terkejut. Ia memberi beban yang tidak perlu kepada jantung dan salur darah. Ia sama seperti menghidupkan enjin kereta yang sejuk dan terus memecut laju. Oleh itu, perkara pertama selepas membuka mata bukanlah untuk terus bergerak tetapi untuk melonggarkan badan secara perlahan-lahan. Anda boleh lakukannya di atas katil. Luruskan tangan ke atas, regangkan kaki dan pusingkan leher perlahan-lahan ke kiri dan kanan. Bengkokkan badan sedikit dan luruskan kembali. Beri rangsangan ringan pada seluruh badan anda. Jika ada masa berjalan perlahan di dalam rumah atau berdiri di tepi tingkap untuk mendapat cahaya matahari pagi sambil meregangkan bahu dan leher. Hanya beberapa minit regangan ringan ini akan memulakan hari anda dengan lebih stabil dan bertenaga. Konsistensi adalah lebih penting daripada intensiti. Jika anda rasa sakit, jangan paksa. Lakukan setakat yang termampu. Tabiat 5. Periksa tekanan darah waktu pagi, hipertensi, senyap bom jangka dalam otak anda. Awal pagi, terutamanya antara jam 6 pagi hingga 10 pagi, adalah waktu kemuncak strok berlaku. Ini kerana sejurus selepas bangun tidur hormon stres kortisol meningkat secara mendadak. Ini adalah proses semula jadi badan untuk bangun, tetapi ia juga menyebabkan tekanan darah melonjak naik. Jika anda sedia ada mempunyai darah tinggi atau salur darah yang lemah, waktu pagi yang kritikal ini boleh menyebabkan salur darah pecah atau tersumbat secara senyap. Ancaman ini lebih berbahaya kerana ia selalunya senyap tanpa simptom. Anda tidak rasa sakit dada, tidak rasa pening, tetapi hipertensi ini sedang menekan dinding arteri anda sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Satu-satunya cara untuk mengesan musuh senyap ini ialah dengan memeriksa tekanan darah anda pada waktu pagi di rumah. Pemeriksaan di klinik setahun sekali tidak mencukupi. Dapatkan alat pemantau tekanan darah digital yang diiktiraf dan jenis yang dililit di lengan, bukan di pergelangan tangan. Ukur tekanan darah sejurus selepas anda bangun, selepas ketandas, tetapi sebelum minum kopi atau mengambil sebarang ubat. Duduk diam, letakkan lengan anda pada paras jantung dan ambil bacaan. Rekodkan bacaan anda, tarikh masa sistolik diastolik nadi beberapa kali seminggu. Jika bacaan anda kerap melepasi 130,80 atau melebihi 140,90, ia adalah amaran jelas. Segera berjumpa doktor anda. Tabiat 4. Sarapan anti radang. Pilihan sarapan pertama menentukan kesihatan salur darah. Sarapan bukan sekadar untuk mengisi perut. Ia adalah bahan api utama anda dan perisai untuk otak dan jantung. Malangnya ramai yang memulakan hari dengan bijirin cereal yang manis, roti putih dengan margarin, kopi 3 in, satu yang penuh gula atau jus buah dalam kotak.
Sarapan seperti ini tinggi karbohidrat, proses gula dan lemak. Tepu akan menyebabkan gula dalam darah melonjak naik, mencetuskan keradangan dan akhirnya merosakkan dinding salur darah anda. Sebaliknya, sarapan yang betul mestilah seimbang, kaya dengan serat, protein berkualiti dan lemak semula jadi. Kajian antarabangsa telah membuktikan bahawa mereka yang kerap mengambil bijirin penuh seperti oat mempunyai risiko penyakit kardiovaskular dan strok yang jauh lebih rendah. Apakah pilihan yang ideal? Pisang, avokado atau betik, oat atau roti mil penuh wholemeal bread, telur rebus yogurt asli tanpa gula, segenggam kekacang atau sedikit minyak zaitun. Apa yang perlu dielakkan? Yogurt berperisa tinggi gula, roti putih kek kuih muih, daging proses seperti sausage atau ham. Jangan tertipu dengan label mil penuh. Periksa senarai bahan-bahan pertama mesti tepung mil penuh whole wheat flour. Jika ia bermula dengan tepung diperkaya enriched flour, ia hanyalah helah pemasaran. Tabiat koma 3. Jeda stress pause berhenti 2 minit di waktu pagi melindungi otak. Dunia hari ini amat menekan. Sebaik celik mata, fikiran kita terus dipenuhi dengan senarai tugasan kebimbangan tentang keluarga, kesihatan dan tekanan kewangan. Stres yang berterusan ini melepaskan hormon kortisol secara berlebihan. Hormon ini menjadi toksik apabila terlalu banyak. Ia menaikkan tekanan darah, mengganggu kawalan gula dan menggalakkan keradangan punca langsung kerosakan salur darah dan strok. Oleh itu, ambil masa 2 minit pertama anda untuk berhenti pos. Sebelum memeriksa telefon, sebelum menonton berita, sebelum minum kopi. Duduk di tempat yang tenang, tutup mata anda dan fokus pada pernafasan anda. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung dan hembus keluar panjang melalui mulut. Nafas dalam yang mudah ini akan menenangkan sistem saraf anda dan menurunkan tekanan darah. Ini bukan amalan mistik, ini adalah sains. Kajian di Universiti Perubatan telah membuktikan bagaimana kawalan nafas yang mudah boleh menstabilkan degupan jantung dan memperbaiki kesihatan salur darah. Gunakan 2 minit ini sebagai perisai anda untuk melindungi otak anda sepanjang hari. Rancang pergerakan mikro duduk terlalu lama adalah racun kepada salur darah. Gaya hidup sedentari atau tabiat duduk terlalu lama adalah satu penyakit senyap. Apabila kita duduk berjam-jam bekerja di pejabat memandu atau menonton TV, aliran darah ke kaki menjadi sangat perlahan, metabolisme menurun dan ia mewujudkan keadaan ideal untuk pembentukan darah beku. Walaupun anda bersenam sejam sehari di game, ia tidak dapat membatalkan kemudaratan akibat duduk selama 10 jam. Berita baiknya, anda hanya perlu memecahkan tempoh duduk yang lama itu dengan pergerakan mikro yang kerap. Jadi, pada waktu pagi, semasa anda merancang hari anda, jangan hanya rancang apa yang perlu dibuat. Rancang bila anda akan bangun. Tetapkan penggera pada telefon atau jam pintar anda. Setiap jam apabila penggera berbunyi bangun. Berjalan ke pantry untuk minum air, pergi ke tandas atau lakukan regangan ringan di sebelah meja anda. Pergerakan mudah ini akan membangunkan semula aliran darah anda. Tabiat. 1. Amalan paling mengejutkan, floss gigi. Pencegahan strok bermula dari mulut anda. Ini mungkin tabiat yang paling mengejutkan anda. Bukan berus gigi tetapi floss gigi, dental floss, alat yang sering kita abaikan di sebelah berus gigi kita. Bagaimana floss gigi boleh menghalang strok? Puncanya bermula di gusi anda. Apabila gusi mengalami keradangan radang gusi atau penyakit gusi periodontal, ia bukan lagi masalah setempat di dalam mulut. Bakteria dan bahan-bahan radang dari gusi yang dijangkiti ini akan masuk ke dalam aliran darah dan merebak ke seluruh badan. Ia mencetuskan keradangan sistemik, menyebabkan plak berkumpul di dalam salur darah, aterosklerosis dan menggalakkan pembentukan darah beku. Keradangan senyap di dalam mulut anda ini sedang membina tapak untuk serangan strok. Ini bukan teori. Ini adalah fakta sains yang terbukti selepas kajian puluhan tahun melibatkan ribuan pesakit.
Jurnal Perubatan Antarabangsa telah melaporkan mereka yang menggunakan floss setiap hari mempunyai risiko strok 20% lebih rendah. Risiko strok yang berpunca dari darah beku di jantung kardioembolik strok berkurangan hampir 40%. Orang yang mempunyai penyakit gusi mempunyai risiko strok 60% lebih tinggi. Hubungan antara mulut dan otak kini adalah satu fakta yang jelas dan alat yang paling mudah untuk memutuskan rantaian ini ialah floss gigi. Lakukannya setiap hari sama ada pagi atau malam. Ia tidak sukar. Pada mulanya gusi anda mungkin berdarah. Itu adalah tanda amaran bahawa gusi anda sememangnya sedang mengalami keradangan. Jangan berhenti. Teruskan berfloss dengan lembut. Dalam beberapa hari pendarahan akan berhenti dan gusi anda akan mula sembuh. Amalan 2 minit ini adalah perisai yang paling kuat untuk otak anda. Kesimpulan 7 tabiat pagi yang saya kongsikan ini tidaklah rumit. Ia hanya memerlukan beberapa minit pelaburan masa setiap hari untuk membina kekuatan dalaman bagi melindungi otak anda daripada ancaman strok. Jika video hari ini memberi kesedaran baru kepada anda, sila tekan butang suka dan tolong kongsikan video ini kepada ibu bapa anda, adik-beradik, rakan-rakan lama atau jiran anda. Strok menyerang secara tiba-tiba tetapi ia boleh dicegah. Mengetahui cara pencegahan dan mengamalkannya boleh mengubah hidup seseorang. Jangan tinggalkan saluran ini dulu. Di sebelah kanan skrin saya, sertakan video lain tentang tanda-tanda awal Alzheimer dan maklumat lanjut mengenai strok. Teruslah belajar untuk melindungi diri anda. Kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Ingat beberapa minit pertama hari anda menentukan kesihatan otak anda.